Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa imamina wa qudwatina Muhammadin imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Noh, yang dihormati Tuan Haji Muhammad Nur bin Haji Saleh, Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, yang dikasihi Encik Sabri bin Abdul Razak, Pengurusi Surau At-Taqwa JPW PKL, Ketua-Ketua Penolong Pengarah Kanan, pegawai-pegawai dan staf Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Alhamdulillah, pertama kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berada, untuk diberi nafas menghirup udara. Dan paling utama, kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berada dalam satu bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan Ramadan Al-Mubarak. Alhamdulillah, terlebih dahulu saya ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Jabatan Pendidikan Negeri atas pelawaan untuk memenuhi pengisian kita pada pagi ini. Saya kira apa yang ingin saya sampaikan ini boleh kata tazkirah lah. Bila sebut tentang tazkirah, ianya satu peringatan lah. Peringatan ini berbeza dengan kalau mengajar, pengajaran ataupun pembelajaran. Kalau pembelajaran tu mungkin perkara-perkara yang tuan-tuan belum tahu lagi. Tapi bila sebut tentang tazkirah ataupun peringatan, kadang-kadang perkara-perkara yang tuan-tuan dah tahu, cuma saya hadir pada hari ini sekadar untuk memberi peringatan, untuk mungkin kita revise balik, kita nak refresh balik apa-apa ilmu yang telah kita ada. Mudah-mudahan ianya akan menjadi salah satu manfaat kepada kita. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, bila sebut tentang tazkirah ini, satu ayat yang popular yang biasa disebut oleh para asatizah adalah berkenaan tentang ayat wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, yang bermaksud dan berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu akan memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Wa dzakir, dan tetap tekunlah engkau memberi peringatan, fa inna dzikra, sesungguhnya peringatan itu tanfa, mendatangkan faedah, memberi manfaat al-mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita mendengar apa-apa peringatan ataupun tazkirah yang disampaikan oleh para asatizah, respon kita terhadap ayat yang saya bacakan dalam surah Az-Zariyat ini, kita boleh juga katakan perkara pertama, kita jangan menemplak mereka-mereka yang memberi peringatan, kerana mereka inilah menjalankan apa yang telah diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran. Jangan ada kalangan kita yang kata, apa ustaz ni bagi benda yang aku dah tahu dah, asyik ulang benda yang sama je. Jangan tuan-tuan. Ianya sekadar untuk memberi peringatan kepada kita yang kadang-kadang kita lupa. Sebab tu kalau ada isteri-isteri kita yang membebel kat rumah, tuan-tuan, jangan kita nak marah isteri lah. Isteri kadang-kadang beri peringatan benda yang sama je kan. Tapi sebenarnya isteri itu telah menjalankan seperti mana dalam surah Az-Zariyat, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Mudah-mudahan ianya akan memberi manfaat. Dan kita sebagai seorang suami, ayah-ayah ni, jangan kita rasa jemu untuk kita bebel balik kepada isteri-isteri kita, supaya ianya
dapat sama-sama memberi manfaat kepada suami dan isteri. Yang keduanya tuan-tuan, respon kita kepada ayat ini, kita juga boleh katakan bahawa ianya sebagai satu tanggungjawab. Seorang guru perlu beri peringatan kepada anak muridnya. Seorang pemimpin masyarakat perlu beri peringatan kepada orang yang berada di bawahnya. Seorang wakil rakyat perlu beri peringatan kepada rakyatnya. Seorang ibu bapa perlu beri peringatan kepada anak-anaknya. Dan itulah dia sebagai salah satu respon kita kepada ayat dalam surah Az-Zariyat, ayat yang ke-55 ini. Saya sebut banyak dah perkataan surah Az-Zariyat ayat yang ke-55. Mudah-mudahan tuan-tuan boleh ingatlah kan. Jadi kalau ditanya nanti bila keluar daripada surah At-Taqwa ni, ayat apa yang kita bawa keluar, boleh sebutlah surah Az-Zariyat. Dapat satu ayat pun cukup lah kan. Jadi kalau dapat satu ayat tu maknanya dah settle lah saya punya tugas saya pada pagi ini ya. Kita boleh selesai lah. Baik tuan-tuan, bila datang bulan Ramadan, antara perkara ataupun dalil yang biasa disebut oleh para asatizah pastinya ianya berkenaan tentang dalil pensyariatan berpuasa. Boleh dengar suara saya? Macam ni. Kena dekat. Kalau dekat kan macam ni pula kan. Yang belakang boleh nampak muka saya. Meja ni macam tinggi sangat. Saya ni dah orang tinggi kan. Saya takut tak nampak pula muka kan. Jadi tuan-tuan, bila sebut tentang bulan Ramadan ini, kita suka guna perkataan bulan Ramadan lah. Kerana dalam bulan Ramadan itu biasa orang sebut bulan puasa. Kalau sebut bulan puasa, maknanya kita akan terdetik dalam hati kita, dalam pemikiran kita, puasa sajalah. Tapi bila sebut bulan Ramadan, maka dia ada beberapa perkara yang boleh kita bincangkan, boleh kita ingat-ingatkan bila datangnya bulan Ramadan. Sebagai contoh, dalam ayat tentang dalil pensyariatan surah Al-Baqarah, muka surat berapa tuan-tuan? Siapa yang ada handset, yang ada Al-Quran dalam phone dia, boleh sama-sama kita buka pada muka surat 28. Pada muka surat 28 itu, kalau nak cerita tentang dalil pensyariatan berpuasa, ia bermula pada ayat yang ke-183. Semalam saya ada jumpa dengan seorang staff bank. Dia ada cerita lah, kita tahu bahawa dia dah hafal dah. Rupanya ayat 183 itu merupakan dalil-dalil pensyariatan tentang berpuasa. Jadi baguslah kan, dia dah hafal nombor ayat sekalipun. Jadi surah Al-Baqarah dalam ayat 183 itu menerangkan kepada kita tentang dalil pensyariatan berpuasa. Kalau nak sebut tentang syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini tuan-tuan, dia ada dua perkara yang boleh kita ambil lah. Apa-apa syariat yang telah disyariatkan oleh Allah, pertama mesti ada dalil. Kalau dalam surah Al-Baqarah ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu dalil untuk kita berpuasa. Kita solat, apakah dia dalil untuk kita solat? Aqimis salah, itu dalil untuk solat. Kita zakat, apakah dia dalil untuk kita berzakat? Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, dalam surah At-Taubah. Setiap syariat itu pasti ada dalil. Yang keduanya tuan-tuan, dalam kita mengetahui dalil pensyariatan itu, kita boleh tahu juga setiap pensyariatan itu pasti ada matlamat yang digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, kalau kita solat, tuan-tuan boleh rujuk surah Al-Ankabut ayat yang ke-45. Dalil untuk kita bersolat, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah. Dan apa dia matlamat? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Ini merupakan matlamat pensyariatan salat. Kalau kita tunaikan zakat, kita boleh buka surah At-Taubah ayat yang ke khuz min amwalihim, ayat yang ke-103. Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Khuz min amwalihim, apa maksudnya? Ambillah sebahagian dari harta mereka, sadaqatan, menjadi sedekah, yakni zakat.
Apa tujuannya? Apa matlamatnya? Tutahhiruhum, untuk membersihkan mereka dari dosa, wa tuzakkihim biha, dan mensucikan mereka dari akhlak yang buruk. Wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim. Ini dia merupakan matlamat pensyariatan zakat itu, iaitu untuk membersihkan mereka dari dosa dan mensucikan mereka dari akhlak yang buruk. Kita sekarang berada dalam bulan Ramadan, dan di antaranya dalam bulan Ramadan itu disyariatkan untuk berpuasa. Apa dia matlamat untuk berpuasa? Pasti tuan-tuan tahu dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-183 ini menerangkan kepada kita pada akhir ayat 183 itu ada menyebut la'allakum tattaqun, untuk menjadi orang yang bertakwa, supaya kamu bertakwa. Jadi definisi yang paling mudah untuk kita katakan, bukan definisi lah, boleh makna kata kalau kita nak tahu apakah yang dimaksudkan dengan takwa itu, pasti banyaklah definisi yang telah dibahaskan oleh para asatizah, seperti mana yang disebutkan oleh Sayyidina Ali, al-khawfu bil jalil wal amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wa isti'dad li yaumir rahil. Cuma pada hari ini saya nak kongsikan pada tuan-tuan apa yang dimaksudkan dengan takwa itu. Takwa bermaksud takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beza kita takut kepada makhluk dengan kita takut kepada Khalik, kepada Allah. Kalau kita takut kepada makhluk, kita makin jauh dengan makhluk tersebut. Contoh tuan-tuan takut dengan ular, maka tuan-tuan akan lebih jauh lah dengan ular. Takut dengan singa, takut dengan ketua pegawai ataupun ketua bahagian, maka makin takut lah kita kan, makin jauh kita dengan ketua. Itu contoh lah kan. Kita takut dengan makhluk. Tetapi kalau kita takut dengan Allah, takut dengan Khalik, maka kita makin dekat dengan Allah. Ini bezanya. Ada orang tanya saya, kenapa pula nak kena takut dengan Allah kan? Takkan kita makin jauh dengan Allah? Itu bezanya kita takut dengan Allah dengan kita takut dengan manusia ataupun makhluk. Jadi bila kita takut dengan Allah, maka kita makin dekat dengan Allah. Dekat dengan buat apa yang Allah suruh dan tinggal apa yang Allah larang. Itu pentingnya untuk kita mengetahui apa yang dimaksudkan dengan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kata dekat dengan buat apa yang Allah suruh ni tuan-tuan, maka banyaklah perkara-perkara yang perlu untuk kita buat, untuk kita amalkan bila datangnya bulan Ramadan ini. Kita kena banyakkan amalan kerana ianya akan diganjarkan pahala kepada kita bagi yang melakukan amalan sepanjang bulan Ramadan. Banyakkan amalan dia satu hal. Satu lagi yang saya kira perlu untuk kita beri penekanan adalah berkenaan tentang kita perlu fikir, adakah amalan yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena fikir juga. Kena ada rasa kebimbangan. Kalau kita buat banyak amal-amal tu, kita rasa kita nak mati esok, kita buat amal banyak, lah bila mati jumpa dengan Allah nanti, kosong pula amalan kita. Sebab apa kosong? Sebab semua itu ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak terima segala amalan kita. Saya lihat kalau di surah At-Taqwa ini, di luar tu mungkin ada papan kenyataan. Kalau dalam papan kenyataan tu ada senarai kematian hari ini, pasti semua takut lah kan. Tengok nama-nama, nama kita naik pula untuk mati pada hari ini kan. Jadi lagi banyaklah amalan yang dia akan buat. Tapi kalau sebabkan tak ada senarai kematian itu, maka kita kena sedar diri sendirilah kan, untuk kita memperbanyakkan amalan kita bila datangnya bulan Ramadan. Dan antara amalan-amalan yang boleh kita amalkan bila datang bulan Ramadan ini, seperti mana yang tuan-tuan juga sudah tahu, kita memperbanyakkan baca Quran, kita memperbanyakkan untuk menghidupkan malam-malam, kita buat segala infak ataupun sumbangan sedekah, kita tunaikan zakat. InsyaAllah tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingin membayar zakat, saya offer boleh datang ke masjid lah, ataupun mungkin kita bawa ke sini Ustaz, akan datang kan, nanti kita boleh set. Kita bawa ke sini amil-amil yang telah dilantik oleh Pusat Pengurutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah untuk buka kaunter di Jabatan Pendidikan ni. Mungkin tuan-tuan boleh ambil satu masa bagi memudahkan tuan-tuan. Apa perkara-perkara yang boleh memudahkan tuan-tuan, insya-Allah kita akan bersedia. Kami di masjid ini, kami ada 8 surau biasa dan ada 4 surau Jumaat. Dan surah Taqwa ni salah satu surau biasalah. Kita selain pada kita ada surau
Hartaman surau Jumaat, kita ada surau Istaq, kita ada surau Intan, itu surau Jumaat semua itulah. Dan ada madrasah Bustanul Ulum di Taman Tugu itu untuk tuan-tuan tunaikan solat Jumaat. Dan kita ada 8 surau-surau biasa, dan semua inilah kita akan cover tentang untuk tuan-tuan kalau nak membayar zakat sekitar Karyah Masjid Sayyidina Umar Al-Khattab Bukit Damansara ini, insya-Allah kita boleh mudahkan urusan tuan-tuan untuk membayar zakat. Tapi kalau tuan-tuan nak datang ke masjid, boleh datang sekitar dalam pukul 10 pagi, kita akan buka sampai 10 malam lah. Itulah sedikit tentang zakat itu. Tapi yang paling biasanya kalau masalah zakat ini, awal-awal ni dia tak nak bayar dulu kan. Kita ni orang Islam ni dia malah bayar awal-awal ni, dia bayar lambat-lambat sikit. Kadang-kadang malam-malam raya baru nak bayar. Lagi-lagi abang-abang lah tu semua kan. Malam-malam raya beratur kat masjid. Kami malam-malam raya kami buat takbir ke rumah-rumah ni. Jadi kadang-kadang kita tak buka kaunter. Tapi sekarang alhamdulillah dah bagus dah, dah ada QR code. Jadi kalaupun amil tak ada dia meja kaunter zakat itu, kita telah paparkan QR code bagi amil-amil. Tuan-tuan boleh dengan mudah untuk membayar zakat dengan hanya tuan-tuan scan. Cuma PPZ dia minta maklumat ataupun details tuan-tuan. Kalau nak scan tu jangan scan melalui bank, kena scan melalui kamera ataupun QR scanner kan. Kerana dia nak dapatkan maklumat tuan-tuan, nama, email dan sebagainya. PPZ pun power juga dalam bab pengumpulan data ni kan. Nanti data tu tuan-tuan akan dapat email lah. Setiap tahun akan kata dah bayar zakat perniagaan belum, siapa yang berniaga kan, dah bayar zakat pendapatan belum, siapa yang masih lagi lebih dia punya pendapatan tu, dah bayar zakat harta, siapa yang ada simpan harta-harta emas tu. Itulah cara-cara PPZ untuk mengejar pembayar zakat. Dan insya-Allah tuan-tuan, segala zakat-zakat yang telah ditunaikan oleh tuan-tuan, insya-Allah akan kita salurkan kepada asnaf yang telah terpilih, yang telah kita rasa layak untuk kita sampaikan. Dan saya suka untuk menggunakan istilah tunai zakat lah. Kita tak suka guna bayar zakat. Bila sebut bayar zakat, macam kita bayar kat bazar Ramadan kan. Kita pergi bazar Ramadan beli barang, dapat makanan, kita bayar macam tu kan. Tapi kalau zakat ni dia ada nilai ibadat itu, nilai ibadat itu. Jadi kita gunakanlah perkataan ataupun istilah tunai zakat. Jangan guna istilah bayar zakat. Bila sebut tentang ibadat ini tuan-tuan, saya kira ada perkara yang perlu kita perbetulkanlah dalam kehidupan seharian kita. Kadang-kadang ada kalangan kita yang menyangka ataupun menganggap ibadat itu hanya berada dalam masjid ataupun di surau, hanya berada di atas tikar sejadah. Tapi sebenarnya ibadat itu boleh merangkumi segala apa yang kita lakukan dalam kehidupan seharian. Apa sahaja jawatan yang tuan-tuan sandang, apa sahaja kerja yang tuan-tuan lakukan, kalau ianya niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka ianya akan dikira sebagai ibadat. Saya nak sebut satu pengisian daripada pensyarah saya sewaktu di Universiti Sultan Zainal Abidin. Waktu saya ambil ijazah sarjana muda di Uniza, Dr. Burhanuddin Abdullah dalam pengajian dakwah itu, dia menerangkan pada kami tentang konsep pekerja muslim. Apa dia konsep pekerja muslim? Dia kata setiap mereka yang bekerja dan bergelar muslim pasti mengejar kepada kesepaduan nilai duniawi dan nilai ukhrawi. Ini konsep pekerja muslim. Dan Dr. Burhanuddin tadi sebut tentang apa yang dimaksudkan dengan konsep pekerja muslim. Contoh tuan-tuan, nak mengatakan bahawa dalam apa sahaja yang kita lakukan pasti akan ada nilai dunia ataupun nilai akhirat yang kita kejar. Sebagai contoh, seorang guru, kita di Jabatan Pendidikan, seorang guru, apa dia nilai dunia yang dikejar oleh seorang guru? Nilai dunia yang dikejar oleh seorang guru, dia mengejar grade ataupun gaji yang telah ditawarkan kepadanya. DG9, DG10. Sekarang dah pakai 9-10 kan, dah tak pakai 41-44 dah. Itu nilai dunia yang dikejar oleh seorang yang bergelar guru. Nilai ukhrawi, nilai akhirat yang dikejar oleh seorang guru, dia mengharapkan ilmu yang disampaikan akan dimanfaatkan oleh anak muridnya, akan disebarkan kepada orang lain. Maka itulah daripada saham pahala amal jariah itu, maka akan dipandang, akan dipersaksikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Itulah dia nilai akhirat yang dikejar oleh seorang guru.
Kita bagi contoh lain pula. Apakah dia nilai seorang pekerja kebersihan, cleaner? Nilai dunia yang dikejar oleh seorang cleaner adalah gaji yang ditawarkan kepada seorang cleaner, 1,400, 1,600, 1,700 dan sebagainya. Dan nilai akhirat, kalaulah dia menjalankan tugasnya dengan amanah, dengan baik, dengan jujur, maka pahala yang diperolehinya itu merupakan nilai yang akan dipersaksikan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak menunjukkan kepada kita, tuan-tuan, dalam apa sahaja kerja-kerja yang kita lakukan, ianya boleh dianggap sebagai satu ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan kita kecilkan skop ibadat itu hanya solat, zakat, puasa dan sebagainya. Sebab tu kita kena betulkan persepsi kita. Bila kita seorang Muslim yang bekerja, kalau kita mengejar kepada konsep pekerja Muslim tadi, kesepaduan nilai duniawi dan nilai ukhrawi ini, maka pastinya akan melahirkan seorang pekerja Muslim yang sentiasa berintegriti, beramanah dan sebagainya. Ada sahabat saya tanya, doktor, apa beza kesepaduan dengan keseimbangan? Tadi saya sebut kesepaduan. Doktor kata beza. Seimbang dengan sepadu berbeza. Kalau kita sebut tentang seimbang, dia umpama pagi kita buat kerja-kerja dunia, tak ada nilai akhirat yang kita kejar. Malam kita solat maghrib berjemaah di masjid. Ini maksud seimbang. Tapi yang dimaksudkan dengan sepadu, setiap apa yang kita lakukan ianya ada nilai dunia dan nilai akhirat yang dikejar. Contoh dalam perkara-perkara dunia yang tadi yang saya sebut tadi, ada nilai dunia dan nilai akhirat yang dikejar. Dalam perkara-perkara yang kita rasa perkara akhirat, sebagai contoh kita solat, ada juga nilai dunia dan nilai akhirat yang kita kejar. Nilai akhirat, solat itu merupakan tanggungjawab kita dan merupakan salah satu tanggungjawab dan perlu untuk kita tunaikan. Nilai dunia yang kita kejar dalam kita menunaikan solat, ada kajian sains, bentuk-bentuk pergerakan itu membawa kepada kesihatan tubuh badan kita. Jadi kita mengharapkan dalam kita bersolat juga, selain dapat nilai akhirat, maka dapat juga nilai dunia, iaitu tubuh badan kita sihat. Nah, itulah dia menunjukkan kepada kita, tuan-tuan, dalam apa sahaja yang kita lakukan, jangan kita lupakan perkara-perkara dunia dan jangan juga kita lupakan perkara-perkara akhirat. Wa bataghi fi Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Bila sebut tentang bulan Ramadan ini, tuan-tuan, saya kira juga antara perkara yang boleh kita perhalusi berkenaan tentang matlamat kejadian kita berada di atas muka bumi ini. Jadi kita sebut tentang untuk kita memperbetulkan konsep ibadat kita, bukan sahaja berlatar belakangkan masjid dan surau dan 3 sejadah. Dalam masa sama kita juga perlu menilai tentang matlamat kita berada di atas muka bumi ini, selain untuk menjadi seorang hamba, juga untuk menjadi seorang khalifah di atas muka bumi ini. Ianya berdasarkan dalam surah Al-Baqarah yang biasa tuan-tuan dengar, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Satu dialog di antara Allah dan malaikat. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Qalu ataj'alu fiha, mereka bertanya tentang hikmat ketentuan Tuhan itu dengan berkata, adakah engkau yang Tuhan kami hendak menjadikan di bumi itu may yufsidu fiha wa yasfikud dima, orang yang membuat bencana dan menumpahkan darah berbunuh-bunuhan. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun, dan Allah menjawab, sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahui. Dialog di antara Allah dan malaikat ini memberi gambaran kepada kita dalam kita menjalani kehidupan seharian. Hatta kalau bukan bulan Ramadan sekalipun, kita perlu juga menjalankan tugas sebagai seorang khalifah di atas muka bumi ini. Apa dia tugas khalifah di atas muka bumi ini? Dalam kitab Syekh Abu Hasan Ali An-Nadawi ada menyebut tentang apakah dia tugas ataupun tanggungjawab seorang khalifah. Tugas dan tanggungjawab seorang khalifah adalah iqamatuddin wa siyasatud dunya bih. Mendirikan agama, iqamatuddin, mendirikan agama, wa siyasatud dunya bih, dan menguruskan dunia dengan panduan agama, biddin, wa siyasatud dunya biddin.
Inilah dia tugas kita sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Jadi bila kita sebut tentang menguruskan dunia dengan panduan agama, apakah dia panduan agama? Iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Bila sebut datang bulan Ramadan, pada ayat yang ke-185 surah Al-Baqarah, muka surat 28 juga, ada bercerita tentang syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Bulan Ramadan itu satu bulan yang di mana diturunkan Al-Quran hudan linnas, untuk menjadi petunjuk kepada manusia. Bila sebut untuk menjadi petunjuk, tidak cukup dengan hanya kita membaca Al-Quran. Perlu juga kita datangkan dengan membaca terjemahan Al-Quran. Kalau tadi kita nak cerita tentang untuk jadikan kita menguruskan dunia dengan panduan, kita nak uruskan dengan panduan ini, macam mana kita nak tahu panduan itu apa dia? Maka kita perlu juga tahu apakah dia yang terkandung dalam Quran. Nak tahu apa yang terkandung dalam Quran dengan kita membaca terjemahan Al-Quran. Ini kepentingan untuk kita membaca terjemahan Al-Quran. Saya pernah jumpa seorang mu'allaf, tuan-tuan. Saya mengajar anak dia mengaji. Seorang mu'allaf ini yang masuk Islam disebabkan perkahwinan, bukan lahir-lahir Islam. Dan apa yang dikatakan oleh seorang mu'allaf ini, dia kata, "Ustaz, saya dah baca semua terjemahan Al-Quran, semua terjemahan ayat-ayat Al-Quran." Dalam kitab kan ada pimpinan Ar-Rahman tu, ataupun mungkin melalui phone dia, kita boleh download juga. Dia dah baca semua, dah baca terjemahan semua ayat-ayat Al-Quran. Seorang mu'allaf yang lahir-lahir bukan Islam, tetapi dia dah baca semua terjemahan semua Al-Quran. Kita yang lahir-lahir Islam ini, tuan-tuan, kita dah habis belum baca terjemahan semua ayat Al-Quran? Tak habis lagi. Mungkin kita, waktu tu saya tersentak lah kan. Kami yang orang Islam yang ramai-ramai ni pun tak ada lagi yang baca terjemahan. Mungkin kita banyak fokus kepada membaca Al-Quran. Banyak kalangan kita yang buat kelas-kelas mengaji, kan, kelas-kelas membaca Al-Quran, dan memperbanyakkan baca Al-Quran bila datang bulan Ramadan. Itu perkara-perkara yang sangat-sangat baguslah, sangat dituntut bila datang bulan Ramadan. Para ulama bila datang bulan Ramadan, mereka khatam banyak kali lah kan bila datang bulan Ramadan. Tapi pada hari ini saya juga ingin mengajak tuan-tuan untuk kita tambah sikit, kita upgrade sikit level kita, nilai kita dalam kehidupan seharian. Bukan sahaja kita memperbanyakkan baca Al-Quran, tapi juga kita perlu juga datangkan dengan membaca terjemahan Al-Quran. Yang saya sebut ni terjemahan, tuan-tuan, bukan tafsir, bukan tadabbur. Tuan-tuan kena pergi kelas kuliah tafsir, bukan. Tuan-tuan kena buka tebal-tebal Quran, tafsir Ibn Kathir, tafsir Al-Qurtubi, bukan. Ini terjemahan sahaja. Supaya apa? Supaya hudan linnas tadi. Supaya dengan kita membaca terjemahan dapat memberi petunjuk kepada kita. Supaya wasiyasatud dunya biddin. Supaya dengan membaca terjemahan Al-Quran dapat panduan untuk kita menguruskan dunia ini, menjalankan misi sebagai khalifah di atas muka bumi Allah berdasarkan ayat dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-130 ini. Ayat yang ke-30 ini. Maka itulah dia kepentingan untuk kita membaca terjemahan Al-Quran. Mudah-mudahan bermula dengan datangnya bulan Ramadan ini, tuan-tuan, kita wujudkan satu masa, kita lazimkan dalam kehidupan seharian kita untuk membaca terjemahan Al-Quran. Kalau tak dapat satu muka, tuan-tuan, dapat setengah muka pun okeylah. Tak dapat setengah muka, tuan-tuan, dapat satu ayat pun okeylah. Tak dapat satu ayat pun, tuan-tuan, macam mana? Tuan-tuan jawablah di sendiri, kan. Kena wujudkanlah satu masa dalam kehidupan seharian kita. Mungkin waktu, kalau tuan-tuan bawa kereta, waktu nak panaskan enjin, bawa motor nak panaskan enjin tu, bolehlah buka sikit satu ayat Quran, baca terjemahan Al-Quran, insya-Allah. Mudah-mudahan dalam kehidupan seharian kita akan dapat dipandu oleh Allah berdasarkan apa yang terkandung dalam Al-Quran. Tuan-tuan akan dapat satu perkara yang best lah bila tuan-tuan start membaca terjemahan ini. Dan ianya perkara yang best itu dia berbeza setiap orang yang akan dapat. Kalau tuan-tuan baca, mungkin tuan-tuan terkesan dengan ayat ini. Orang lain baca mungkin terkesan dengan ayat ini. Dan ianya merupakan satu petunjuk bagi kita, insya-Allah, tuan-tuan, dalam memandu dalam kehidupan seharian kita. Yang ketiga, tuan-tuan, dalam kita menjalankan amalan ataupun ibadat ini, antara perkara matlamat kita dalam berada di atas muka bumi ini adalah untuk menjadi pendakwah kepada dalam kehidupan seharian kita. Dalam kitab
Al-Madkhal ila Ilmi Dakwah, karangan Syekh Abu Fatah Al-Bayanuni, ada menerangkan kepada kita tentang man qala la ilaha illallah fahuwa da'i. Siapa yang sebut la ilaha illallah, maknanya siapa yang beragama Islam, maka ia merupakan seorang pendakwah. Cuma pada hari ini kita jangan kecilkan skop pendakwah itu hanya dengan kita berada di atas meja penceramah, hanya para asatizah. Tuan-tuan sebagai guru-guru ataupun staf-staf apa sahaja jawatan sekalipun perlu juga menjalankan misi dakwah. Apa dia misi dakwah? Apa yang dimaksudkan dengan dakwah? Mudah untuk kita katakan seperti mana dalam surah Ali Imran ayat yang ke-104. Mari kita lihat pada ayat surah Ali Imran ayat yang ke-104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takum minkum ummah, dan hendaklah ada di antara kamu satu puak, yad'una ilal khair, yang menyeru, yakni berdakwah kepada kebajikan, yakni mengembangkan Islam, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik, wa yanhauna 'anil munkar, serta melarang daripada segala perkara yang salah, yakni yang buruk dan keji. Wa ulaika humul muflihun. Syahid ayat berkenaan tentang tugas seorang pendakwah ini adalah amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf maksudnya ajak orang buat baik. Nahi munkar, larang orang buat kemungkaran, buat benda jahat. Jadi kalau tuan-tuan ajak orang buat baik, bukan perkara-perkara yang kita rasa perkara-perkara agama pun, itu juga tuan-tuan dah menyampaikan usaha dakwah, dah menjalankan misi dakwah sebenarnya. Jadi tuan-tuan, kita dalam kehidupan seharian ini perlulah jalankan misi dakwah juga. Siapa yang ada kelebihan dalam penulisan, gunakan kelebihan dalam penulisan. Siapa yang ada kelebihan dalam berkata-kata, gunakan kelebihan dalam berkata-kata. Siapa yang ada kuasa, boleh gunakan misi dakwah, gunakan untuk misi dakwah. Ada sahabat saya, dia pandai untuk design poster-poster, dan dia gunakan kepakaran dia untuk design poster berkenaan tentang perkara-perkara ajak orang perkara yang baik. Hatta bukan tak cerita tentang ayat Al-Quran pun, tapi dia hanya menulis tentang kata-kata hikmah yang boleh membawa kesedaran, boleh membawa semangat kepada seseorang. Maka itu juga menjalankan misi dakwah, tuan-tuan. Kerana dakwah ini satu perkara yang luas, skop dia sangat luas. Sebagai contoh, ada seorang pelajar bertanya kepada saya waktu dia datang kepada masjid, waktu di Bangi dulu. Dia kata, "Ustaz, apa beza tandas masjid dengan tandas surau?" Saya fikir soalan tu macam pelik juga kan, apa kaitan tandas masjid dan tandas surau kan. Jadi saya jawab, dia tanya, tandas masjid ataupun tandas hotel, apa beza tandas masjid dan tandas hotel? Jadi saya jawab, tandas hotel kalau bersih, maka yang akan dapat nama adalah pengusaha hotel itu. Mungkin owner hotel tu akan dapat nama, mungkin dapat award kan, dapat ganjaran dan sebagainya. Tapi kalau tandas masjid ataupun tandas surau itu bersih, maka yang akan dapat nama adalah Islam itu sendiri. Keizahan Islam itu yang mementingkan kebersihan. Kalaulah ianya dapat dilihat oleh mereka-mereka yang belum lagi beragama Islam, maka akan mendatangkan satu dalam diri mereka bahawa Islam ini sangat mementingkan kebersihan. Mungkin akan menjentik hati mereka untuk dekat dengan masuk pada Islam. Kalau kita pergi ke Cameron Highland, kalau tuan-tuan dalam perjalanan nak pergi Cameron Highland, tuan-tuan akan nampak satu masjid berada di tepi jalan. Dan masjid itu sebenarnya, tuan-tuan, dikunjungi oleh orang-orang yang bukan Islam juga. Ada bas yang lalu naik atas, naik ke Cameron tu, dia akan berhenti untuk turunkan penumpang yang nak buang air. Jadi tandas masjid ni di luar kawasan bangunan utama masjid lah. Dan saya lihat, alhamdulillah, kalaulah ianya dapat digunakan sebagai satu mesej Islam, maka setiap orang yang bukan beragama Islam ini yang datang menggunakan tandas masjid tersebut akan dapat menjentik hati mereka untuk masuk ke dalam Islam, insya-Allah, tuan-tuan. Jadi menunjukkan kepada kita dalam apa sahaja yang kita lakukan ini, tuan-tuan, dalam kehidupan seharian kita merupakan duta kepada Islam, duta kepada Islam yang menzahirkan apa-apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, dalam kita menjalankan ibadat ataupun amalan-amalan sepanjang kita berada dalam bulan Ramadan ini, seperti yang saya sebut tadi, terakhirnya, tuan-tuan, kita perlu juga tahu tentang adakah amalan-amalan yang kita lakukan tadi
ianya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi paling mudah untuk kita katakan bagaimana untuk kita diterima amalan-amalan kita adalah dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tuan-tuan rujuk dalam muka surat 28 tadi, pada ayat yang terakhir ada disebut wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Itu menerangkan kepada kita kepentingan untuk kita memperbanyakkan doa bila datangnya bulan Ramadan ataupun bulan-bulan lain. Jadi pada hari ini saya nak mengajarkan tuan-tuan satu doa, iaitu Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Tuan-tuan boleh ikut Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Nanti ustaz boleh tulislah boleh share pada kawan-kawan nanti. Allahumma sallimni li Ramadana. Terakhir tuan-tuan, ya Allah sejahterakanlah aku sehingga datangnya bulan Ramadan. Wa sallim Ramadana li, dan sejahterakanlah Ramadan bagiku. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah dariku daripada ibadat yang aku lakukan sepanjang bulan Ramadan. Pentingnya saya nak highlightkan kepada yang nombor 3 tadi, wa tasallamhu minni mutaqabbala, supaya Allah terima amal ibadat kita sepanjang bulan Ramadan ini. Jadi pada doa ini ada 3 perkara poin utama. Pertama, salimni li Ramadan, ya Allah sejahterakanlah aku sehingga datangnya bulan Ramadan. Apa yang dimaksudkan dengan sejahtera? Kita doa mudah-mudahan Allah beri kita kesejahteraan, beri kita keafiatan, beri kita kesihatan sepanjang bulan Ramadan, supaya dapat memperbanyakkan kita, diberi kekuatan untuk kita memperbanyakkan amalan dalam bulan Ramadan. Wasallim Ramadana li, sejahterakanlah Ramadan bagiku. Apa pula yang dimaksudkan dengan sejahterakanlah Ramadan bagiku? Kita bukan sahaja nak kita sejahtera untuk Ramadan, tapi kita juga nak Ramadan itu sejahtera untuk kita. Apa yang dimaksudkan dengan Ramadan itu sejahtera bagi kita? Kalau tuan-tuan ingat pada waktu kita PKP dulu, kita dilarang untuk datang ke masjid, kita dilarang untuk datang ke surau-surau. Jadi itulah merupakan, boleh kita katakan sebagai Ramadan itu tidak sejahtera bagi kita. Kerana bila kita datang ke masjid ataupun datang ke surau ini tuan-tuan, dia ada satu, umpama boleh saya katakan satu package mudah untuk kita mencapai takwa tadi. Bila datang masjid ada solat sunat tarawih. Bila datang masjid kita nampak ada papan tentang tajaan-tajaan berbuka puasa. Bila datang masjid ada tadarus Al-Quran. Dan perkara itu tiada bila datangnya waktu PKP dulu. Jadi kita doakanlah mudah-mudahan Ramadan ini juga sejahtera bagi kita, untuk kita mudah untuk kita memperbanyakkan amalan. Dan kita kata kalau Ramadan itu tidak sejahtera pun, mungkin boleh kita katakan sebagai contoh musibah yang melanda, musibah yang besar, kemarau yang panjang, panas yang bersangatan, ataupun bala bencana yang menimpa kita. Supaya perkara-perkara itulah yang menunjukkan kepada kita Ramadan itu tidak sejahtera bagi kita. Terakhir, wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah dariku ibadat yang aku lakukan sepanjang bulan Ramadan ini. Dalam kita memperbanyakkan amalan dalam bulan Ramadan ini, bukan sahaja kita perlu banyakkan amalan, tapi perlu hadir dalam diri kita satu kebimbangan, ya Allah terima tak ibadat ataupun amalan yang aku lakukan sepanjang bulan Ramadan ini. Kita kena ada datang satu kebimbangan, dan ianya merupakan salah satu seperti mana ditunjukkan oleh para nabi. Dalam surah Al-Baqarah juga ada sebut wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membina Kaabah. Satu perkara yang besar, satu arahan yang besar. Dan Kaabah ini digunakan sebagai rujukan kiblat bagi semua umat Islam di dunia ini. Tetapi lihat bagaimana kerendahan hati Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, tetap menyebut Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah daripada kami apa yang kami lakukan ini. Satu perkara yang besar dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, tapi still lagi meminta kepada Allah, ya Allah terimalah segala amal ibadah kami. Jadi apakah kita sebagai umat Islam yang penuh dengan dosa dan kesalahan ini tuan-tuan, pastilah lebih banyaklah kita perlu minta kepada Allah supaya Allah terima dan Allah kabulkan segala permintaan ataupun amalan-amalan yang akan kita lakukan nanti. Dan paling mudah untuk kita mengatakan bagaimana syarat untuk kita diterima oleh Allah
adalah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan mudah-mudahan segala amal ibadat yang kita lakukan ini didasarkan kepada keikhlasan hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, sekian dahulu pengisian saya pada pagi ini. Saya mohon maaf segala kekurangan. Kalau boleh saya ulang tentang kita memperbanyakkan amalan ibadat kita dalam bulan Ramadan ini, dan kita juga perlu perbetulkan istilah ataupun definisi ibadat itu. Kita perlu jalankan misi sebagai seorang khalifah, kita perlu jalankan misi sebagai seorang pendakwah, dan dalam masa sama kita perlu perbanyakkan doa bila datang bulan Ramadan. Mudah-mudahan bila datang bulan Ramadan ini adalah satu bulan yang boleh memberi satu nafas yang baru dalam kita menjalani kehidupan seharian kita pada 11 bulan yang selepas ini, insya-Allah tuan-tuan. Dan pada akhirnya nanti bila datang bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan hamparkan segala amalan-amalan dan ianya semua diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.